Main Perak 6363. Yang ni sudah ada nama air, campur soya oil 2.0. Mata saya cocok jajan ni, tapi saya potong separuh. Kalau tak potong dia timbul lah, macam ni. Lepas tu saiz mata saya guna nombor 10 junior hook. Okey, sudah potong biang jajan, kita kasih cocok penuh. Lepas tu pelet kita kepah dekat tepi macam ni, tekan, kasih udara keluar. Janji boleh baring sudah. Tengok you mau cepat peloi ke lambat, sendiri adjust. Patu dadung saya guna 20 gram ke 30 gram boleh juga. Okey, baling ke spot. Bila sudah makan, biasa cepat 5 minit lah. Kalau lambat 20 minit lah, 20 minit kita tukar umpan. Ikan chapaya ke ikan mekong, patin, pacu pun boleh guna cara ni. Selamat mencuba.